Macam mana kita nak recover supaya kita kembali muda, kembali strong, kembali hebat? Ya, kuncinya ialah kita kena banyakkan stem cell dan juga mitokondria. Jadi cara yang paling mudah sekarang ini yang diamalkan oleh pakar-pakar perubatan ialah dia inject stem cell dalam tubuh kita. Cara dia macam mana? Cara dia ialah yang pertama, dia akan ambil stem cell daripada tulang pinggul kita, ya, macam ni. Di dalam sum-sum tulang ni, tulang kita ni ditebuk, disedut sum-sum tulang tu. Sebab apa? Sebab di dalam ni ada banyak stem cell. Selepas itu dia akan di-enrich, ya, diperbanyakkan dengan menggunakan teknologi. Okey, diperbanyakkan, dibiarkan dalam 2-3 hari dia bisa menjadi 5 juta hingga 30 juta, Okey. Lepas tu dia akan inject semula dalam tubuh kita. Jadi stem cell yang diinjek itu tadi diharapkan, ya, akan merepair tempat-tempat yang bermasalah dan juga untuk memperbanyakkan bilangan stem cell, ya, di dalam tubuh kita. Bilangan doktor lah, okey, yang boleh repair tubuh kita tu dibanyakkan. Tapi untuk kaedah begini, kita kena belanja 100,000 lah. 100,000. Ada ke duit kita tak? 100,000 untuk masuk ke stem cell. Okey, jadi Biorich ni